Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya wartawan Erisha Dania di Kemuning TV. Dan bersama dengan saya juga Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara sempena lawatan rasmi beliau di SMK Kota Kemuning. Baik, Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh kongsikan pandangan Tan Sri setelah selesai melakukan lawatan di lokasi bilik darjah baharu di SMK Kota Kemuning. Terima kasih Erisha Dania daripada KTV. Kemuning TV, KTV. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Azam, Ketua Pengarah Pendidikan, Pengarah JKR Selangor, Guru Besar. Lawatan saya hari ini amat membanggakan. Semua blok bilik darjah dah siap. Mutu kerja pun cantik. Cuma ada sikit-sikit lagi kerja sampingan yang saya minta siapkan. Dan pada tahun 2026 ni kita akan tambah lagi beberapa kelas lagi untuk menampung peningkatan pelajar, kerana saya dimaklumkan untuk tahun 2026 ni ada penambahan seramai 133 pelajar lagi daripada 3,800 kepada 3,900 Keadaan nampak elok, pelajar pun nampak happy je tadi bila kita buat tanya-tanya ni kan. Jadi kita berharap dengan bilangan bilik darjah yang bersesuaian akan menambahkan lagi keselesaan pelajar untuk belajar, kerana kalau student rasa selesa baru dia boleh belajar dengan sempurna dan memberikan sepenuh perhatian kepada pelajaran.